Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadif Hamzi bin Sufiuddin. Saya Muhammad Darashdan bin Ghazali. Dan saya Muhammad Adam Harith bin Ramlan. Kami daripada unit Bahasa Melayu 2 dan insya-Allah dalam video kali ini kami akan melakukan simulasi kesantunan berbahasa dalam pelbagai konteks merangkumi tugasan ketiga pentaksiran berterusan kami. Saksikanlah. Kami akan mempersembahkan satu simulasi kesantunan berbahasa dalam konteks formal. Situasinya adalah seorang setiausaha kelab memohon kesediaan seorang tokoh korporat iaitu Tan Sri Dr. Adam untuk merasmikan program universiti. Perhatikan penggunaan sistem sapaan mengikut hierarki dan bahasa badan yang digunakan. Assalamualaikum Tan Sri. Selamat pagi. Mohon maaf sekiranya saya mengganggu waktu terluang Tan Sri. Waalaikumsalam. Rashdan, sila duduk. Ada perkara penting? Terima kasih Tan Sri. Lebih dahulu, saya ingin menyampaikan salam daripada Dekan Fakulti. Tujuan patik, mohon maaf. Maksud saya menghadap Tan Sri pada hari ini adalah untuk menyerahkan surat jemputan sebagai perasmi untuk Majlis Inovasi Pelajar pada bulan hadapan. Oh, majlis tahniah itu ya? Bila tarikhnya? Majlis tersebut dijadualkan pada 15 hari bulan Tan Sri. Tan Sri, kami sebenarnya amat berbesar hati sekiranya Tan Sri Doktor sudi hadir pada majlis tersebut, memandangkan kepakaran Tan Sri dalam bidang korporat sangat memberikan inspirasi kepada kami para pelajar. Ini fail jemputan daripada kami Tan Sri. Oh, bunyinya sangat menarik. Nanti saya akan semak jadual dengan setiausaha saya ya. Jadi terima kasih kerana mengajak saya. Sama-sama Tan Sri, kami sangat menghargai kesudian Tan Sri untuk meluangkan masa mendengar taklimat yang saya ringkas ini. Saya mohon diri dulu ya Tan Sri. Yang pertama, sistem sapaan. Rashdan menggunakan gelaran Tan Sri secara konsisten dan tidak hanya memanggil encik ataupun tuan. Yang kedua, bahasa bukan lisan. Penggunaan dua belah tangan semasa menyerahkan fail dan postur badan yang tunduk sedikit serta bersalaman menunjukkan adab yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, ketepatan konteks. Penggunaan bahasa lisan yang sangat formal dan profesional sesuai dengan kedudukan seorang tokoh korporat. Seterusnya, kami membawakan simulasi kesatuan berbahasa dalam konteks sederajat. Dalam situasi ini, sistem sapaan berubah sepenuhnya kepada bahasa istana. Perhatikan penggunaan kata ganti nama diri seperti patik dan tuanku serta kata kerja khusus seperti santap, gering dan anugerah bagi menunjukkan penghormatan tertinggi seorang rakyat kepada raja. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Terlebih dahulu, patik ingin menjunjung terima kasih atas kesudian tuanku menerima menghadap patik yang hina ini. Bangunlah Pak Samad. Beta dengar hasil tanaman padi di kampung kamu tahun ini sangat menjadi. Apa hajat kamu datang ke istana? Benar tuanku,
Segala-galanya adalah atas limpah kurnia dan naungan Tuanku. Patik datang membawa sedikit hasil tuai pertama, iaitu beras wangi dan buah-buahan untuk dipersembahkan sebagai santapan Tuanku sekeluarga. Alhamdulillah, beta terima persembahan kamu. Beta amat sukacita melihat rakyat beta hidup makmur. Adakah penduduk kampung mengalami sebarang kesulitan? Ampun Tuanku, setakat ini kehidupan rakyat di bawah naungan Tuanku aman damai. Cuma jika Tuanku izinkan, Patik ingin memohon agar saluran air ke sawah diperbaiki sedikit agar tanaman tidak terjejas jika cuaca panas. Baiklah, beta akan titahkan pegawai daerah untuk uruskan perkara tersebut. Beta tidak mahu rakyat beta hidup susah. Menjunjung kasih Tuanku, segala titah Tuanku akan Patik sampaikan kepada penduduk kampung. Patik mohon izin untuk mengundur diri terlebih dahulu. Berdasarkan lakonan tadi, antara konsep kesatuan bahasa yang diaplikasikan dalam protokol adat istiadat raja, yang pertama, sistem sapaan diraja. Pak Samad menggunakan kata ganti nama diri yang pertama iaitu Patik, menunjukkan diri beliau sebagai seorang rakyat. Tuanku pula merujuk kepada Sultan. Sultan pada menggunakan kata ganti diri Beta, yakni menunjukkan bahawa Sultan orang yang berpangkat. Yang kedua, daripada segi konsep kesatuan bahasa istana pula, penggunaan perkataan seperti menghadap, yakni berjumpa, santapan, yakni makanan, dan titah, yakni kata-kata ataupun arahan. Yang ketiga pula, bahasa bukan lisan, iaitu bahasa non-verbal, iaitu perbuatan sembah dan cara berjalan yang menundukkan badan, menunjukkan pematuhan kepada protokol istana dan norma budaya Melayu yang penuh dengan adat dan tradisi masyarakatnya. Salam sejahtera. Dalam majlis rasmi, peranan penyambut tetamu ataupun usher adalah cerminan kepada kualiti penganjuran sesuatu majlis. Jadi, dalam simulasi ini, sama-sama kita akan melihat bagaimana seorang petugas untuk menyantuni tetamu yang berpangkat Datuk, Seri dan Doktor. Jadi, sila perhatikan gabungan gelaran kurniaan dan ikhtisas yang digunakan serta cara komunikasi bukan lisan yang sangat tertib. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Datuk Seri Rashdan. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih. Sama-sama Datuk Seri Rashdan. Sila benarkan saya mengiringi Datuk Seri ke kerusi yang telah disediakan pada barisan hadapan. Baiklah. Dipersilakan Datuk Seri Rashdan. Ini adalah tempat utama Datuk Seri di barisan hadapan bersebelahan dengan kerusi Naib Chancellor. Terima kasih, Dek. Susunan majlis pada hari ini nampak sangat teratur. Terbaik. Terima kasih atas pujian tersebut, Datuk Seri Rashdan. Sekiranya Datuk Seri memerlukan sebarang bantuan sepanjang majlis berlangsung, saya dan rakan saya sentiasa berada di kawasan ini. Selamat mengikuti majlis. Mengapa simulasi ini menggambarkan kesatuan berbahasa dalam majlis rasmi? Baiklah, terdapat 3 faktor utama. Yang pertama adalah
menggunakan sistem sapaan, iaitu Hadif telah menggunakan gelaran yang lengkap iaitu Datuk Seri dan beliau tidak memendekkan kepada Datuk sahaja kerana Datuk Seri adalah darjah yang lebih tinggi dalam hierarki sosial. Faktor yang kedua adalah menggunakan komunikasi bukan lisan, iaitu Hadif telah menggunakan isyarat tangan terbuka untuk menunjukkan arah yang merupakan kemuncak kesantunan Melayu dalam majlis. Dan yang ketiga iaitu akhir sekali, iaitu terdapat ketepatan protokol, iaitu beliau tidak membelakangi tetamu sepenuhnya semasa berjalan dan sentiasa memastikan tetamu merasa dialu-alukan dengan nada suara yang tenang. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.